Assalamualaikum. Salam. Yes, Abang Ferry kita. Usu-usu berkat peluh dia tu yang menjadikan orang kata rezeki tu. Kita nak try sikit cara dia. Viral dah lama dah macam ni ke cara ni kan. Tapi tuan, aku tak nak try lagi. Boleh, tapi lok habis ke? Lok habis. Lok habis tinggal yang mana? So awal tu. Kalau lok ni selalu dalam pukul 3, 3.30 tu habis kan. Buka dia pergi? Buka pukul 12 sampai pukul 6.30 tu lah. Buka pukul 12 sampai pukul 6.30. Pukul 3 dah habis. 3 dah habis. Macam tak kena ni. Tak kena. Macam tak kena. Dia ada cara mana dengan cara beluk. Cara beluk kan? Okey, sekarang dia ada mana? Bagi kita try mana. Dia terus makan tu ya. Tu yang makan dah? Yang ni kata cara crispy tu. Ya. Asal tengok. Betul ya tu. Dia kena dia punya tagline tu. Versi lama cara baru. Oh, sedap. Sedap. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my strip. Weh, mai. Okey, Mai duduk dulu. Aduh, bukan senang ni nak jumpa. Oi. Kedatangan aku ni sebenarnya salah satunya menginspired aku hang ah. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu lagi. Okey. Dulu hang buka restoran betul. Okey. Berapa tahun dah hang dengan restoran tu? 4 tahun lebih lah, 4 tahun setengah. Paling hype sekali apa yang masa hang buka Harus Kitchen? Harus Kitchen ni buka-buka dia viral terus. 6-7 bulan tak ada masalah. Maksudnya hang dah viral 4 tahun lepas lagi. Betul? Ya, Harus KL bisa buka Okey. dekat tempat Rembayung lah ni. Oh. Itu adalah Harus KL dulu. Oh, tempat Rembayung tu Harus Kitchen. Harus KL dulu. Selama hang 4 tahun kan hang buka Harus Kitchen kan, lepas tu tutup. Apa perasaan? Sedih tu biasalah. Harus Kitchen ni adalah first. Dia ada sentimental value dia tu. okey. Tapi ada orang pesan kat aku juga. Mesti orang kenal yang Azad. Okey. Azad pun kata, Mus, dalam bisnes ni Mus, kita tak boleh ada sentimental value. Betul? Kalau benda ni dah jadi barah, let go lah. Faham? Bisnes kuih cara ni sebenarnya bukan bisnes yang trending. Betul? Dia benda yang Dia dah lama. dia tradisional kan? Dia long. tradisional betul? Sebab demand terlalu tinggi lah ni. Kita cuba tengok. Dan cuba alhamdulillah lah support daripada Kembara. Support daripada Kedah Foodie. Okey. Dia pun main buat video kat kami. Okey. Dan tak sangka sahabat kita dah ramai kawan-kawan kita yang sanggup support kita. Betul. Alhamdulillah. Ni. Dah makan. Nak habis dah, nak habis. Dua tengah cakap dia tengah makan. Dia orang kata apa? Dia tak muak. Dia tak muak. Dia paling penting bagi aku makanan ni adalah jangan muak. Itu nombor satu. Nombor dua dia teringat. Buat teringat. Maksudnya aku dah makan 1, 2, 3, 4, 5. Aku dah makan 5. Sedap. Tahniah brother. Aku hopefully hang buka banyak lagi cawangan. Amin. Aku doakan hang boleh come back balik InsyaAllah. dengan more physical punya store. InsyaAllah. Ada planning dah semua. Tak tahu kita. Ada planning dah, ada. Apa tunggu mungkin 2-3 tahun lagi. Kita doakan lah 6 bulan lagi lah, 6 bulan. 6 bulan tu. Boleh tak? Oh, insyaAllah. Boleh. 6 bulan lah mesti boleh kan, mesti boleh. InsyaAllah. Thank you. Alright. Tahniah Mus. Okay,